ini Kak Nan nak sharekan korang satu testimoni yang buatkan Kak Nan rasa sangat support. Hari ini dia isi 2 borang sekolah anak dia. Tangan tak kebas lagi dan rasa tak sakit. Kalau dulu menitik air mata menahan sakit semasa menulis. Bila dengar tu kan, Kak Nan rasa terdiam. Sebab apa? Benda simple macam ni, macam tulis borang tu pun satu nikmat sebenarnya. Nikmat besar bila kita sihat. Bayangkan dah lama dia tangguh rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih bantu kawan Kak Nan ni, dan terima kasih sudi percaya pada Kak Nan dan cuba ikhtiar untuk makan cerita ni. Tiga sumber, iaitu saya telah stem ada berapa saya telah cik ulangan dan itu besarkan saya saya lebih 58, tapi alhamdulillah saya telah berjumpa dengan cik Syaril dan menggunakan satu produk makanan iaitu Mutigar, dan saya telah cuba makan selama 14 paket. Jadi barulah saya cukup malu yang saya dan saya terkajak alhamdulillah beritahu kolesterol saya telah turun 0.8 dan penyakit saya sakit yang lain pun sama di masalah ini berturut-turut. Jadi saya syukur kepada Allah daripada saya menjadi makan dan saya jadi bisnes kami dengan saya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Lana bin Awang Hassan, berasal dari Kuching, Sarawak. Jadi pada diri saya ini mengalami masalah kencing manis lebih 30 tahun. Bila saya dikontak oleh sahabat saya daripada Kuala Lumpur menggunakan satu produk kepada saya dan dia minta saya menjalani program 3 ke 6 bulan untuk melihat kesan daripada makan produk ini. Setelah 6 bulan saya terkejut dengan selepas pemeriksaan kesihatan saya di klinik yang poliklinik kerjaan, dan didapati saya diminta doktor berhenti makan pil diabetes ini. Saya agak terkejut. 30 lebih tahun saya dihinggapi oleh penyakit ini dan sekeluarga saya kena. Setakat ini bahkan penyakit kencing manis saya terbilang, darah tinggi saya cuma makan satu pil je, produk banyak pil-pil kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol saya makan. Sekarang makan satu-satu saja. Jadi inilah satu feedback yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan pada hari ini. Saya cuma makan satu secet pagi dan satu secet malam untuk makan produk ini, diletakkan di bawah lidah dan dikumamkan. Jadi saya berharap lebih ramai lagi rakan-rakan yang di luar sana yang menghadapi berbagai masalah penyakit boleh menggunakan produk. Itu sajalah. Sekian, terima kasih.